Ni salah satu skuter, okey, bawah 200cc siap datang dengan dashcam. Ada dua variant dekat sini, satu special edition, satu yang standard dia. Inilah dia guys, BX200i, brand daripada Kiwi. Nama je BX200 tapi enjin dia ni dibekalkan dengan 174cc dengan 18.2 horsepower dan 17.2 Nm of torque. Design dia kalau korang tengok memang sebiji blueprint macam NVX, macam AS200 dan model-model street scooter yang lain. Cuma yang ni special dia didatangkan dengan dashcam. Dekat bahagian depan korang boleh tengok dia ada dashcam. So apa beza standard dengan variant special edition? Okey, korang tengok warna rim lah. Yang ni warna dia yellow fluorescent, yang ni warna hitam. Tu saja beza. Yang kedua guys, kalau korang tengok yang SE ni dia siap datang dengan monorack. Yang ini korang tinggal add on tambah beli top box sahaja. Untuk yang standard punya pula memang kosong, tak ada apa-apa penambahan. Motor ni juga guys, dia ada dual channel ABS depan dan belakang, siap dengan traction control. Ni untuk safety part dia. Untuk paparan meter dia pakai digital saja, lengkap dengan semua info guys. Seat dia ni guys memang lembut daripada street scooter yang lain. Korang tengok empuk. Okey, kita tengok kompartmen bawah seat dia memang agak luas untuk barang harian korang. Kalau korang tengok kat sini dia ada SD card. Korang boleh cabut, boleh tengok korang punya front dashcam tu yang korang dah record. So guys, macam mana pendapat korang? Korang rasa best tak Kiwi BX200i? Motor yang pertama dalam kelasnya siap datang dengan front dashcam. Yang berminat jangan lupa tekan button apply now dekat bawah. Kita ada buat penghantaran percuma sampai depan rumah. Siap.